Korang nak cari kereta tarik belakang harga RM115,000. Inilah dia MG S5 EV bakal dilancarkan tak lama lagi. Kalau korang nak tahu, inilah dia SUV elektrik segmen B yang bakal dilancarkan oleh MG Motors Malaysia tak lama lagi. Dia datang dengan motor elektrik tunggal 170 PS 250 Nm, dan untuk pasaran Malaysia ada dua pilihan pack bateri, iaitu 49 kWh dengan jarak gerak 340 km dan juga 62 kWh jarak gerak sehingga 430 km. Dia juga menyokong pengecasan AC 11 kW, DC sehingga 250 kW dan juga turut menyokong fungsi vehicle to load ataupun V2L. Untuk ruang kabin, dia datang dengan skrin cluster 10.25 inci, skrin tengah 12.8 inci, lengkap dengan Apple CarPlay dan juga Android Auto, dan macam biasa varian premium mendapat ciri tambahan seperti bumbung panorama, tempat duduk balutan fabrik dan juga kulit, sistem audio premium, kamera keliling dan juga pintu tailgate berkuasa. Nampak je kecil, tapi kalau korang buka pintu belakang berkuasa elektrik ini, dia menyediakan ruang sehingga 1441 liter. Dengan rupa paras sporty, ruang yang luas, korang rasa berbaloi ke tak? Tolong komen banyak-banyak kat bawah.